Cuba ingat balik bila kali terakhir korang betul-betul percaya sesuatu, lepas tu baru sedar, benda ni langsung tak masuk akal. Mesej daripada bank, orang yang mengaku dia sayang korang lepas berbulan-bulan bersembang. Atau peluang pelaburan yang kawan korang cakap confirm untung. Tapi kan, korang tahu tak apa yang paling pelik pasal semua ni? Bukan sebab skamer tu terlalu bijak. Sebenarnya kan otak kita sendiri yang tolong buat kerja untuk dia. Kalau korang ingat scam ni baru wujud zaman internet, cuba fikir balik. Sebab lebih 100 tahun dulu orang dah kena tipu dengan cara yang hampir sama. Ada seorang lelaki, nama dia Charles Ponzi. Dia janji return yang luar biasa, pulangan yang luar biasa dalam masa yang sangat singkat. Dan orang percaya. Yang lebih pelik kan, bila surat khabar mula dedahkan penipuan dia, orang masih terus datang untuk bagi duit. Sebelum korang fikir, aku takkan kena scam, aku takkan jadi orang macam tu, tanya diri sendiri dulu, betul ke? Atau korang cuma belum jumpa scam yang cukup meyakinkan? $19.20, Charles Ponzi. Dia janji return investment yang besar dalam masa yang singkat je. Sekarang nama dia jadi nama untuk semua skim macam ni. Skim Ponzi. Ribuan orang yang bijak, orang yang kena scam dengan dia, bukan orang yang bodoh yang hantar duit kat dia. Orang yang kena scam dengan dia, orang yang setiap hari buat keputusan yang betul dalam hidup mereka sendiri. Ini yang gila tau. Surat khabar dah keluarkan bukti, dah ada hitam putih, muka surat depan, tapi orang tetap hantar duit dekat dia. Kenapa? Sebab bila kita jumpa sesuatu yang baru, otak kita ni kan, dia tak terus tanya, betul ke benda ni? Sebaliknya, otak kita akan tanya dulu, kalau benda ni betul, selama ni aku silap ke? Cerita mangsa Ponzi dah terbentuk awal-awal lagi. Aku pandai, aku masuk awal dalam investment ni, orang lain takkan nampak peluang ni. Masa tu, benda tu dah bukan pasal duit dah. Mereka dah yakin yang mereka buat keputusan yang betul. Jadi bila surat khabar dedahkan semua ini penipuan, mereka ada dua pilihan, percaya bukti tu atau terus percaya diri sendiri. Dan kebanyakan orang pilih untuk percaya diri sendiri. Tu sebab bila korang cuba sedarkan kawan korang yang kena scam, diorang bukan terus percaya, diorang mula pertahankan diri. Kenapa jadi macam tu? Macam mana scammer boleh buat seseorang percaya sampai tahap macam ni? Scam yang paling berjaya sebenarnya tak bermula bila scammer minta duit. Ia bermula jauh lebih awal, perlahan-lahan, slowly, sampai mangsa rasa dia dah kenal siapa orang di sebalik telefon tu. Ada satu scam moden yang dipanggil pig butchering. Dalam bahasa Cina, maksudnya membela babi sebelum disembelih. Nama dia memang mengerikan, tapi tepat. Berbulan-bulan mereka bersembang. Hari ni aku penat, aku rindu engkau. Gambar, voice note, cerita pasal kerja, pasal keluarga, pasal benda-benda kecil yang berlaku setiap hari. Lama kelamaan, orang yang asalnya cuma nombor telefon mula rasa macam seseorang yang benar-benar wujud. Sampailah satu hari, duit mula masuk dalam perbualan. Tapi masa tu, dia dah tak rasa macam orang asing minta tolong. Dia rasa macam seseorang yang kita percaya. Setiap hari, otak kita cuba baca orang. Siapa yang boleh dipercayai? Siapa yang mencurigakan? Itu kerja biasa otak kita. Tapi bila orang yang sama muncul, hari demi hari, cakap benda yang konsisten, otak kita mula turunkan defensif kita. Lama-lama, kita dah tak rasa kita sedang teka. Kita rasa kita kenal orang tu. Sebab tu, bila muncul tanda-tanda pelik, ramai pilih untuk abaikan. Bukan sebab kebodohan, tapi sebab hati mereka dah terlalu percaya.
Kesunyian memang boleh buat seseorang lebih mudah jadi mangsa. Tapi itu bukan punca utama. Sebab benda yang berlaku dekat orang yang ada keluarga, ada kejaya, ada ramai kawan, yang buat mereka terperangkap ialah kepercayaan yang dibina perlahan-lahan. Masa tu mangsa dah percaya, bukan percaya sebab bodoh, tapi sebab hubungan tu dah rasa betul. Jadi bila ada orang cakap semuanya palsu, apa sebenarnya yang berlaku dalam kepala mangsa? Bernie Madoff, skim penipuan pelaburan terbesar dalam sejarah. Tapi yang peliknya bukan cara dia menipu. Yang peliknya, ramai mangsa tetap percaya dengan dia. My team and I tried our best to get the SEC to investigate and shut down the Madoff Ponzi scheme with repeated, incredible warnings to the SEC that started in May 2000 when the Madoff Ponzi scheme was only a $3 to $7 billion fraud. We knew then that we had provided enough red flags and mathematical proofs to the SEC for them where they should have been able to shut him down right then and there at under $7 billion. Walaupun amaran demi amaran dah keluar, ada antara mereka yang memang pakar dalam dunia pelaburan. Angka pulangan yang Madoff bagi langsung tak masuk akal. Badan dah mula bagi amaran, tapi disebabkan ada yang cakap Bernie ni memang genius, SEC yang salah faham, pelaburan ini memang wujud. Kenapa? Sebab kalau mereka mengaku Bernie tu penipu, mereka juga kena mengaku selama ni mereka yang silap. Selama ni orang datang minta nasihat kepada mereka, orang percaya cakap mereka. Kalau Bernie tu scam, bermakna semua keyakinan yang mereka bina bertahun-tahun runtuh sekelip mata. Bukan duit je hilang, maruah pun hilang sekali. Jadi apa yang otak buat? Dia tak terus terima hakikat tu. Sebaliknya, dia mula cari alasan kenapa dia masih betul. Bukan sebab bukti tu tak cukup kuat, tapi sebab menerima bukti tu terlalu menyakitkan. Kevin Bacon experienced a significant financial loss in 2009 due to Bernie Madoff's Ponzi scheme, losing most of his money, including savings and retirement funds. The exact amount is undisclosed, but Madoff swindled a staggering $65 billion from victims. Korang ingat lagi tak tahun 2012? Masa tu, ramai betul yang percaya dunia nak kiamat. Video keluar sana sini, dokumentari, artikel, siap ada movie lagi. Macam-macam teori masa tu. Ada yang simpan stok makanan, ada yang bina tempat perlindungan, ada yang betul-betul yakin 31 Disember 2012 semuanya akan berakhir. Lepas masuk tahun 2013, tak ada apa-apa yang berlaku. Agak-agak lah kan, apa yang jadi? Adakah semua orang terus mengaku silap? Kawan-kawan kita tu ramai mula cari penjelasan baru. Oh, sebenarnya ramalan tu bukan pasal kiamat. Kalender Maya cuma tamat satu kitaran. Probably started with the so-called end of the Mayan calendar. Their calendar does not end on December 21st, 2012. It's just the end of a cycle and the beginning of a new one. It's just like on December 31st, our calendar comes to an end, but a new calendar for the next year begins on January 1st. Maksud dia disalah faham. Tiba-tiba ceritanya berubah supaya kepercayaan lama masih boleh diselamatkan. Bukan sebab mereka bodoh, bukan sebab degil. Kadang-kadang otak kita memang lebih rela ubah penjelasan daripada mengaku mungkin selama ni aku yang silap. Kita selalu panggil benda ni denial. Tapi kalau difikirkan balik, otak cuma buat satu benda, melindungi apa yang dah lama dia percaya, walaupun hakikat di depan mata dah berubah. Kalau benda macam ni boleh berlaku dekat orang bijak, dekat pakar pelaburan, dekat orang yang buat keputusan besar setiap hari, kenapa otak kita jadi macam ni? Kalau otak kita memang mudah sangat ditipu, kenapa kita ada otak macam ni?
Jawapannya, sebab manusia tak boleh hidup seorang diri. Kita perlukan orang lain. Kita perlukan keluarga kita. Kita perlukan kawan kita. Kita perlukan masyarakat. Cuba bayangkan, kalau mulai esok, korang dah tak percaya sesiapa. Tak percaya pasangan korang, tak percaya kawan korang, tak percaya pada doktor, tak percaya pada bank, tak percaya orang yang jual makanan. Agak-agak hidup boleh jalan tak? Tak, sebab hidup kita bergantung kepada kepercayaan. Itulah sebabnya otak kita lebih cenderung untuk percaya dulu, bukannya syak dulu. Kalau setiap kali orang bercakap, kita kena siasat dulu, betul atau tak. Hidup kita akan habis dekat situ. Tak sempat buat kerja, tak sempat bina hubungan, tak sempat hidup. Masalahnya, benda yang sama yang buat manusia boleh hidup bersama ialah benda yang sama yang buat kita mudah dimanipulasi. Scammer cuma ambil kesempatan daripada cara otak manusia memang bekerja. Sebab itu, otak yang buat seseorang ibu percaya anak dia. Otak yang buat seseorang askar sanggup berkorban untuk negara dia. Otak yang buat dua orang asing jadi sahabat. Otak yang sama juga boleh buat seseorang keluarkan semua savings dia kepada orang yang tak pernah wujud. Jadi, ini bukan kelemahan manusia. Ini harga yang kita bayar untuk boleh saling percaya, dan tanpa kepercayaan, takkan wujud keluarga, takkan wujud perniagaan, takkan wujud masyarakat. Sebab tu, scammer sebenarnya dia bukan jual pelaburan. Dia bukan jual cinta. Dia bukan jual peluang. Mereka cuma gunakan sesuatu yang memang dah ada dalam diri kita, kepercayaan. Kenapa scam sentiasa berjaya? Bukan sebab mangsa bodoh, bukan sebab mereka tamak, dan bukan juga sebab mereka terlalu naif. Scammer cuma faham cara otak manusia bekerja. Ponzi faham, Bernie Madoff faham, scammer cinta yang duduk beribu kilometer dari mangsa pun faham. Mereka tak perlu jadi pakar psikologi. Mereka cuma perlu buat satu benda, buat kita percaya. Yang selebihnya, otak kita akan buat sendiri. Sebab tu, ini bukan kisah tentang scam. Ini kisah tentang manusia. Tentang otak yang buat kita boleh percaya, boleh menyayangi, boleh hidup bersama, dan pada masa yang sama, boleh juga dipergunakan. Mungkin soalan yang patut kita tanya, bukan macam mana nak elak kena tipu, tapi apa yang aku percaya hari ni? Sebab memang ada bukti. Dan apa pula yang aku percaya? Sebab aku cuma nak ia jadi benar.